Okey, jatuh seseluruh. Ini proses turun enjin Nissan X-Trail. Boleh turun tak? Tarik ke belakang belalai gajah. Sebab ni kulit ni sangkut sini ni. Okey. Oh. Tengok apa barang yang sangkut tak? Tak ada. Ni. Apa sangkut? Dah boleh dah tak? Okey, settle lah dia dah. Taruh. Baik, ada satu kes Nissan X-Trail. Masalah utama dia masuk air. Minyak, ini minyak enjin ni. Minyak enjin dah pekat. Ini dah campur air ni. Tengok. Masalah kedua dia dalam rongga air blok ni kotor sangat ni. Karat. Lepas tu dia overheating. Dia punya termostat dekat head cam kotor sangat. Lepas tu kita buka lah. Kita tukar oil seal sekali lah. Dan oil seal dekat differential dia ni. Dia ada bocor kat sini. Ini bocor ni. Kita tengok head dia. Head dia ni kita nak buat test pressure sama ada dia crack atau tidak lah. Macam mana dia boleh masuk air. Sedangkan ini baru buat tahun lalu lah. Tapi dia overheating selalu lah masalah X-Trail. Kita siasat apa punca masuk air ni. Kalau kita tengok sini, gasket ni putus. Ni pun putus. Lepas tu ni macam air boleh tembus ni. Kita tengok gasket terbakar. Okey. Untuk cari penyebab yang sebenarnya susah lah. Dia banyak perkara kita boleh pertimbangkan. Mungkin gasket pecah. Air boleh tembus lah. Kita tengok di sini penyambung ni. Ada penyambung sini laluan air ni. Kat sini air boleh tembus ni. Tapi dia tak campur minyak. Apa? Ni yang terbakar ni. Sini, air ada masuk sini.
kalau kita tengok ini saya dah bersih lah, tidak dia putih sini, bahagian exhaust putih. Kita tengok water jacket tak pecah. Sini tak ada kena dengan minyak. Tengok water jacket belah sini, cantik. Wah, pecah kepala juga nak cari apa yang boleh kita tangkap. Gasket pecah lah sebab dia overheating. Punca dia overheating tu rongga blok tu, rongga air tu terlalu kotor, banyak karat lah, banyak slush. Apa tu, habuk-habuk karat. Habuk-habuk karat tu dia menghentam sini ni, dia tak boleh pergi ke mana, dia hentam sini, dia jadi berlekuk ni. Ni semua habuk-habuk karat yang tak boleh keluar. Nampak ni, dia hentam sini. Nak potong pun boleh, tapi ini dah cukup potong lah ni. Head tak bengkok. Rasanya potong lebih baik. Tak potong pun tak apa, dia straight lagi. Sini okey, tak ada pecah. Buat pressure test, tengok kalau ada head tu crack kan apa ke, tapi mata kasar tak nampak. Kita dah buka ni, OC ni tukar lah sebab ada bocor ni. Lagi satu, owner tu kata hose ni pernah pecah, dia bengkak lah, macam ada tekanan. Hose di sini lah, hose masuk radiator ni pecah. Macam kita siasat tengok banyak apa tu karat, banyak karat, sampah-sampah karat. Dia gunakan dua termostat bahagian dekat water pump okey, bahagian nak masuk ni dekat ini, dekat head. Termostat dekat head ni dia ada masalah. Dia hari tu sampah melekat kat sini, dia penuh dengan sampah. Kemungkinan dia jam lah, dia jam. Tapi dia, kedudukan dia pun macam sengit ni. Saya pun pelik macam mana dia guna dua termostat. Satu termostat sudah memadai. Kita nak berhenti, kita nak buang satu termostat ni. Termostat ini jadi masalah lah, menyebabkan hose banyak bengkak, banyak pecah. Permasalahan overheating, permasalahan minyak enjin bercampur dengan air. Punca daripada overheating lah. Punca daripada overheating tu ada punca lagi. Punca dalam rongga blok tu banyak sampah, banyak karat. Coolant pun tak pakai. Jadi kerja kita susah sikit lah untuk kita buka semua, check apa punca, atasi punca itu. Memang ambil masa sikit lah.
Naik. Tu air. Aduh, bocor. Apa masalah overheating ni? Okey, tuang petrol tu. Nak buat test sama ada bocor tak bocor ni. Dia penuh. Ni minyak petrol. Sepatutnya kita buat pressure test. Jadi alat pressure test tu tak ada. Ini gasket mati. Lagi dah nak sampai dah. Sikit lagi. Okey, setakat ini tak ada bocor lah. Ini boleh pakai. Boleh pakai lah ini. Okey, ini kita cuci dalam. Kita taruh chemical. Ini chemical boleh makan karat. Oh, nak. Oh, sini kan. Maknanya lubang tu tak nak sumbat lah. Lubang semari dia tak sumbat. Okey, biar je. Kita biarlah 2 jam. Tengok. Padu tak padu? Padu tak padu. Dia punya makan. Yang karat dia boleh buang. Masuk. Ini. Masuk pin dia. Kita buka ni, kopek lah ni. Okey. Kalau ni memang banyak sampah ni. Jadi getah ni. Getah ni kita pakai balik. Jangan putus. Sumbat nak. Sebab itu dia kereta ni overheating selalu. Kalau kita tengok daripada luar memang nampak baru. Tapi tengok dalam macam tempat sampah. Sudah kita cucuk masuk sampai dia santak. Santak lah. Lepas tu masuk air kat sini. Okey, tarik.
Oh, cocok. Ini tekan lagi. Baik, kita sambung lagi video. Kereta ini dah siap sepenuhnya dan telah diuji pandu selama 10 hari lah. Ada beberapa part yang saya tak ingat nak video kan. Sebelum kita isi minyak enjin, saya telah buat flashing. Kita tuang minyak diesel. Lepas itu kita crank saja. Kita tak hidup ke enjin. Tujuannya untuk rinsing ataupun untuk membersihkan mana-mana minyak yang bercampur dengan air di sudut-sudut yang sempit lah di dalam enjin. Selepas kita masukkan minyak diesel, kita crank. Minyak diesel tu dalam 3 liter lah macam tu. Kita masukkan dalam ni, tanpa menghidupkan enjin. Selepas kita crank banyak kali, kita buang balik minyak diesel tu. Kalau kita tak buat begitu, minyak enjin baru yang kita masuk akan jadi putih juga. Kita rinsing dia. Lepas tu kita dapat satu keputusan yang minyak baru kita tu tidak bercampur air lagi. Air baki yang tak terkeluar itulah. Itu saya tak sempat nak videokan, terlupa. Setelah kita start enjin, kita nak pastikan yang rongga blok kita ni tidak ada sumbat. Kita picit di sini. Bila enjin tu jalan, kita picit di sini, dia lembut. Kalau sekiranya dia keras, dia keras lah, macam nak meletup, macam nak pecah. Tengok yang dulu kan. Yang dulu dia orang pasang 2 klip, satu klip spring. Kita kat sini. Jadi dia orang nak elak pipe ni tercabut. Beberapa kali tercabut dan pernah meletup, pecah. Disebabkan air yang masuk dari radiator, dia nak masuk ke dalam enjin, dia tersekat. Kemungkinan terlalu banyak sampah di bahagian termostat. Termostat mungkin jam juga. Dan radiator ni pun sendiri sumbat. Sekarang kita tukar baru lah. Sebab apa? Kita cuba selamatkan radiator lama, tapi kita tak boleh buat sebab gasket getah ni kita tak ada. Dia tak boleh pakai gasket getah lama. Kemudian tapak gasket getah pun macam sudah makan, tak rata. Sebab itu dia bocor. Jadi kita tengok setelah 10 hari jalan, kita tengok minyak enjin kita bersih. Tak campur air lah maknanya. Lagi satu, kita ada buat checking di mana head ni nak pastikan sama ada dia bocor atau crack atau tidak. Itu yang merisaukan saya lah, sebab kita tak buat pressure test yang sebenar, yang mana dia orang masuk air panas kemudian press dengan tekanan tertentu lah. Dia ada alat dia kena block bahagian bawah. Tetapi saya buat ala kadar. Saya masuk minyak petrol
dalam rongga-rongga head. Kemudian kita biarkan keesokan harinya minyak tu tidak ada menitis di bahagian bawah. Kita tutup lah bahagian ni, kita sealkan dia lah, jangan bagi keluar. Kemudian kita biar minyak tu tidak hilang lah. Bermakna blok ni, blok head ni dalam keadaan baik. Sampai ke hari ni dia tidak ada tanda-tanda kebocoran. Di sini pun bila kita start enjin dia lembut lah. Okey, apa lagi saya terlupa? Tak ada. Itu sebagai kesimpulan lah kerja-kerja kita. Sebab apa? Kereta ni banyak kes. Menurut owner dia bila berhenti dia ada berdesing dekat sini. Macam bunyi angin tak lepas. Jadi sekarang ni alhamdulillah dia tak ada bunyi berdesing. Air daripada tangki ni, tangki spare ni pun cantik. Dia mesti ada panas lah. Mesti ada panas. Kalau air ni tak panas, ada sesuatu yang salah di bahagian cooling system. Dia panas. Maknanya air ni melepaskan uap panas di dalam spare tank. Ni dia keluar. Itu yang sepatutnya. Jangan dia tak panas. Tak panas nanti overheating lagi. Hose kita meletup lagi. Hose radiator hose, terutama di bahagian atas. Bawah tak ada. Okey, itu saja perkara-perkara yang dapat saya kongsikan. Apa perlu kita buat apabila kereta kita mengalami overheating. Dan pernah berlaku di sini macam bengkak, dia jadi macam belon di sini. Dia bengkak. Itu menunjukkan apa tu, kita punya termostat tu jam atau sampah terlalu banyak. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan tentang kereta yang selalu overheating ataupun kita panggil kepanasan yang melampau. Okey, bye bye. Kita jumpa di lain video. Terima kasih kerana menonton. Kita cuba start hidupkan enjin. Temperature pun setelah saya bawa ratusan kilometer jugalah. Temperature je cantik lah. Ni baru start, dia tak sampai separuh, dia maintain lah. Enjin pun bunyi lembut. Ini kita cuba kita tekan ni, dan dia lembut lah, lembut tu tanda baik lah, itu yang kita mahu. Tutup.